Kecoh di parlimen orang Quraisy, semua gelisah dan bercakap-cakap tentang satu nama, iaitu Muhammad. Bayangkan suasana di Darun Nadwah, tempat mesyuarat besar kaum Quraisy. Khabar angin berlega bahawa Madinah semakin kuat, pengikut baginda semakin bertambah, dan itu menimbulkan ketakutan dalam hati mereka. Lalu mereka pun berkumpul bincang satu perkara yang sangat besar, macam mana nak hapuskan Nabi Muhammad SAW. Ada yang cadang tangkap, ada yang cadang buang, dan akhirnya Abu Jahal bersuara, kita bunuh dia, tapi biar setiap kabilah hantar wakil supaya darahnya ditanggung bersama. Namun perbincangan manusia takkan pernah mengalahkan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui setiap helah mereka, dan saat itu jugalah bermulanya peristiwa hijrah yang mengubah sejarah dunia Islam. Semua kisah penuh strategi, iman dan kebijaksanaan ini termuat dalam buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum, terbitan Santai Ilmu Publication, buku sirah yang menyeluruh, mudah difahami dan menyentuh hati. Kalau nak kenal perjuangan sebenar Rasulullah, inilah buku yang patut anda baca. Dapatkan sekarang, stok terhad di Santai Ilmu Publication.